Hi guys, morning. Okay, topik Kak Oya adalah kalau korang nak tahu Kak Oya ni more kepada wanita. Okay, Kak Oya mewakili wanita dekat luar sana. So, hari ni topik Kak Oya nak bebel adalah topik tentang umur dah 40 series ni kan. Apa yang Kak Oya cari? Bukan lagi keseronokan yang berlebihan, tapi ketenangan. Dulu mungkin suka keluar, suka ramai kawan, suka berkumpul setiap masa. Tapi sekarang, me time tu lebih berharga. Bukan sebab sombong, bukan sebab tak suka berkawan. Cuma kita dah sampai satu fasa di mana kita lebih menghargai masa dengan diri kita sendiri. Jumpa kawan tu tetap seronok, tapi tak perlulah terlalu kerap. Sebab bila terlalu banyak komitmen sosial, kadang-kadang kita penat tanpa sedar. Ada masa kita cuma nak duduk diam, minum kopi, layan fikiran sendiri dan nikmati ketenangan yang Allah bagi. Bila umur makin matang, kita sedar tak semua masa kita perlu diisi dengan orang lain. Kadang-kadang bersendirian itulah cara terbaik untuk menjaga diri kita sendiri.